Apabila seorang lelaki dan wanita itu diijab kabulkan, maka masing-masing akan menggalas peranan dan tanggungjawab sebagai seorang suami dan isteri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Syazwan bin Syarudin. Saya nikahkan kamu dengan Nik Nur Aisyah Hajra binti Azian Yardi yang telah berwakil walinya kepada saya dengan mas kahwin sebanyak RM300 tunai. Saya terima nikah Nik Nur Aisyah Hajra binti Azian Yardi dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saksi. Alhamdulillah. Untuk suamiku, hari ini I dah sah jadi isterinya. Hari ini you I. Terima kasih sebab terima I dan berjalan bersama I. I janji I akan mencintai you dengan sabar, setia dan penuh dengan doa. Adat tuan, adat berserah, bisulam tanda, terukir kalimat. Adat bersirih, adat sejarah, bisulam kalimah, teguh makrifat. Diumumkan ketibaan pasangan mempelai Aisyah Hajra dan Muhammad Syazwan. Dengan ini marilah sama-sama kita saksikan barakan pasangan mempelai menuju mahligai pelaminan. Sama kedua-duaan, jaga satu sama lain, pegang janji dan pilih cinta hati. Bunga melu di tepi halaman, harum mewangi menyeri hari. Janji diukur penuh kesetiaan, moga bahagia hingga keakhiran. Saya Mimi, cousin kepada pengantin perempuan, and more than that, someone who grew up by her side. B. We grew up together, shared countless secrets, laughed at the smallest things, and did almost everything together. She's not just my cousin, she's my safe place, my partner in crime, and my forever family. And seeing her standing here today as a wife, with that calm and happy smile, it really makes my heart so full. I feel so emotional, so proud and so happy for you, B. Saya start Hajra, start daripada badan bola. Saya nampak dia di luar badan time tu kerana adik dia bermain bola bersama saya. So dia nampak kelakar sikit kan. So kat situ saya tak pernah memandang apa yang saya rasa ni serius ataupun kita akan sampai ke tahap ini. Tapi jodoh semua kat tangan Tuhan kan. Semoga kita bahagia hingga ke jannah dan dapat membina keluarga bersama. Terima kasih.